Portal permohonan faedah Perkeso. Mudah dan cepat. Untuk memulakan, log masuk dan klik permohonan baru di ruangan permohonan faedah. Kemudian, pilih jenis permohonan yang ingin dibuat sama ada pencen ilat atau pencen penakat. Bagi permohonan faedah pencen ilat, iaitu keilatan, permohonan ini hanya boleh dibuat oleh orang berinsurans. Bagi permohonan untuk diri sendiri, sila baca maklumat berkaitan pencen ilat dengan teliti. Pastikan dokumen seperti laporan perubatan, serta penyata akaun bank disediakan. Lengkapkan maklumat keilatan seperti perihal keuzuran, tahun mula menghidap penyakit, status pekerjaan, serta nama doktor dan hospital yang merawat. Seterusnya, muat naik semua dokumen wajib. Pilih pejabat Perkeso berurusan yang berdekatan. Semak maklumat yang diisi dan tanda perakuan. Klik hantar untuk melengkapkan permohonan. Bagi permohonan faedah pencen penakat, keutamaan permohonan diberikan kepada waris terdekat seperti balu, duda, anak, ibu bapa, adik-beradik, datuk atau nenek. Isikan maklumat kematian seperti tarikh dan sebab kematian. Sila nyatakan sama ada jika sebab kematian melibatkan pekerjaan. Lengkapkan maklumat pemohon dan jika berkaitan, maklumat penjaga atau orang tanggungan. Seterusnya, lengkapkan maklumat akaun bank. Muat naik dokumen sokongan. Pilih pejabat berurusan. Tanda perakuan. Dan klik hantar. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi talian khidmat pelanggan Perkeso di 1300 22 8000 atau emailkan ke perkeso@perkeso.gov.my. Dengan itu, lengkaplah proses permohonan faedah Perkeso.